Alright, so Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini merupakan hari Sabtu, 1 April 2023. So, kalau ikutkan hari ini merupakan hari terakhir aku punya shift di Etihad Stadium. So, sekarang aku on the way nak ke train station. So, sekarang pun pukul 6.30 pagi. So, aku akan on the way jalan je ke train station. So, train aku jadi pukul 7.12. So, aku jalan setengah jam sampai train. Dan itulah, saya nak update. Tadi malam tadi sebab hari ni pun aku pun nak balik Malaysia lagi-lagi beberapa hari, 9 hari bulan balik. So semalam just spend time dengan kawan-kawan. Then jelah, so balik rumah pun tak sempat tidur. And then terus sahur, tak tidur juga, terpaksa minum kopi. Dan sekarang kita terus on the way ke kerja hari ni. Tapi malam ni aku balik hari je, tak tidur dekat Manchester. So kita akan share dengan korang. Let's go. Alright, so aku baru je habis shift. So sekarang tengah nak on the way balik. InsyaAllah, so kita lalu dekat jalan ni. InsyaAllah, so aku tengah baru habis shift tadi. So sekarang pukul 3.30. So sekarang aku nak on the way terus ke area rumah Hijat. So sebab aku dah larat sangat ni, nak ngantuk, aku nak tidur, nak rehat jam sebelum kita buka puasa nanti. Alright, so nanti aku update lah. Jalan kaki je bos. So yelah, sebelum ni kalau aku balik ke rumah Ros ataupun rumah rumah Ros, jalan ni jalan belakang. So kena jalan belah sana. Habis rumah Ijat ni kena ikut lalu sini. Alright. Terima kasih Tok Medium. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi nanti. Alright, so alhamdulillah kita dah pun settle last shift untuk bekerja dekat Old Trafford. InsyaAllah kita akan jumpa next season. InsyaAllah kalau ada lagi video aku akan kerja. InsyaAllah kalau sempat. Tengoklah macam mana nanti. Kalau ada maksudnya adalah, kalau tak ada, ni merupakan hari terakhir aku di Old Trafford. Alright, so doakan yang terbaik. So hopefully video ni dapat manfaat pada korang semua dan untuk aku punya kenangan sendiri. Alright, so lepas ni kita akan jumpa dengan geng-geng Manchester. Dan kita akan balik sebelum kita buka puasa hari ni. Last day di Manchester. Mantap. Hari ni kita konvoy semua last shift kita. So jadi bukan kita lah, aku last shift bersama Mawi. Ya betul, bersama saya. Jadi InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Mantap kan. Masuk tapi tak tahu bila. Masuk sini. Okey dah Dah. Aku tambah kecap bila. Kecap berapa banyak? Secukup rasa sampai hitam. Pakai jalapeno. Nak. Rasa enggak? Cheese dia tu. Ini sedap ni. Ini satu ni. Boleh tinggal sikit untuk gambar. Tu diketuk masuk. Diketuk. Ni, kan? Ni. Tu. Kan? Tu. Ni. Tak banyak. Okey, ambil banyak. Tu dulu.
Weh, hijab pandang ah.